Guys, seorang timbalan menteri hadir ke mahkamah bersama dengan Arun Doraisamy tempoh hari. Korang ingat lagi tak? Kononnya saja nak melawat katanya. Ini bukan isu kecil, ini melibatkan isu integriti sistem keadilan dan persepsi. Campur tangan kuasa yang sangat serius. Saya nak tegaskan apabila seorang timbalan menteri undang-undang hadir menemani individu yang sedang berdepan dengan pertuduhan, ini bukan tindakan neutral. Ini bukan sekadar jumpa kawan lama. Dalam konteks politik dan pentadbiran negara, tindakan ini boleh membawa mesej yang sangat jelas kepada rakyat bahawa timbalan menteri tersebut seolah-olah menyokong pendakwaan yang dikenakan terhadap Arun Doraisamy walaupun beliau masih belum didapati bersalah. Tindakan ini juga berpotensi sebenarnya mempengaruhi persepsi terhadap keputusan mahkamah dan peranan pihak polis itu sendiri. Saya berpendapat tindakan ini menunjukkan kegagalan memahami garis pemisah di antara kuasa eksekutif dan proses kehakiman. Seseorang yang memegang portfolio undang-undang sepatutnya lebih arif, lebih faham dan lebih berhati-hati. Kalau rakyat biasa mungkin kita boleh maafkan, tetapi yang pegang jawatan ni adalah jawatan tertinggi kerajaan. Standardnya mana boleh sama? Kalau kita rujuk kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor Dr. Yusfarizal Yusof, beliau mempersoalkan konsistensi tindakan ini. Saya melihat kenyataan itu sebagai sangat